You kerja apa? Dulu saya kerja construction, sudah habis kontrak. Ada girlfriend? Video temubual ringkas ini mengundang pelbagai reaksi apabila seorang warga asing mengaku telah berada di Malaysia selama 3 tahun dan pernah bekerja dalam sektor pembinaan sebelum kontraknya tamat. Kenyataan beliau bahawa dirinya dalam rakyat Malaysia menimbulkan salah faham walaupun berkemungkinan ia sekadar kesilapan bahasa. Isu utama yang timbul ialah soal permit kerja dan pembantuan undang-undang immigration. Di Malaysia, PAS Lawatan Kerja Sementara PLKS lazimnya terikat dengan majikan serta sektor tertentu. Jika kontrak tamat, pekerja perlu melalui proses sah untuk sambungan atau pertukaran majikan. Tanpa kelulusan rasmi, individu tersebut boleh dianggap melanggar syarat di bawah Akta Immigration 1959 Palang 63. Penguatkuasaan pula terletak di bawah bidang kuasa Jabatan Immigration Malaysia. Video seperti ini membuka ruang perbincangan tentang ketulusan kawalan permit dan keperluan pemantauan berterusan demi menjaga kepentingan ekonomi serta keselamatan negara. Video kredit I'm Ihin Osman. Bersama dengan Tarik. dah lama dekat Malaysia? Ya, saya dalam ada Malaysia. Berapa tahun? Saya Malaysia 3 tahun. Kampung mana? Saya Bukit Bintang. Ayoyo. Saya orang Pakistan. You kerja apa? Dulu saya kerja construction, sudah habis kontrak. Ada girlfriend? Ya, ada 2. Orang apa? Satu Melayu, satu Cina. You makan semua, you punya girlfriend bagi wang ke? Satu saya bagi, saya kasih uang, satu tak ada. You girlfriend kasih wang? Ya, ya. Yang Melayu ke Cina? Cina. You punya girlfriend nama apa? Safila. Ada tak apa-apa you nak cakap dekat family you? यस मेरी गाइस फैमिली पाकिस्तान है और इधर मैं माशाल्लाह काम कार अच्छा है मलेशिया में पाकिस्तान में भी बहुत महंगाई है उधर निज़ाम नहीं चलता चलो इधर अच्छा है Apa-apa yang boleh bantu. Sekarang ni dia kerja tak ada, girlfriend ada, 2. Syuk, hobis gembira kongsi tiada takut. Syuk, hobis suka kongsi sepanjang hari. Inilah syuk, hobis